Hari ini kita akan bercerita tentang hamba sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini telah diberi amanah daripada Allah. Dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Dalam surah ni Allah SWT bagi tawaran, bagi offer kepada langit-langit, as-samawat, nah amanah kan, bagi offer kepada bumi kan, amanah, bagi offer kepada gunung ganang yang begitu kuat, jitu, padu, tapi mereka enggan untuk memikul amanah ini dan merasa berat. Tapi siapa yang pikul amanah? Al-insan wa hamalah al-insan. Kita manusia sanggup untuk memikul amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia di muka bumi Allah ini adalah sebagai satu khalifah, sebagai seorang khalifah untuk mentadbir dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku telah melantik engkau kan untuk menjadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi untuk mentadbir segala alam buana yang ada di dunia ini. Maka kita ada amanah yang sangat berat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga. Insya-Allah kita boleh mendapat keridaan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kita ni adalah pemimpin dan semua apa sahaja yang kita nak buat tanggungjawabkan itu akan dipertanggungjawabkan ke atas kita. Jangan lupa, kita ada amanah yang perlu dijaga. Kita jumpa lagi pada Ramadan pada episod akan datang.